Jabatan Imigresen Malaysia JIM sekali lagi memperlihatkan ketegasan dalam membanteras kegiatan yang boleh mengancam keselamatan serta ketenteraman awam. Dalam satu operasi pada 12 Ogos 2026 sekitar jam 4.30 petang, JIM berjaya menumpaskan sebuah sindiket yang dipercayai menjalankan kegiatan meleraikan dan menjual komponen kenderaan lusuh serta kenderaan curi di sekitar Jalan Kapal, Klang Selangor. Operasi itu dijalankan susulan maklumat risikan yang diterima pihak berkuasa. Seramai 24 pegawai JIM digerakkan ke lokasi sebelum menahan 20 warga asing yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kegiatan tersebut. Daripada jumlah berkenaan, 17 merupakan lelaki warga negara Pakistan, manakala 3 lagi terdiri daripada 2 lelaki dan seorang wanita warga negara Indonesia. Siasatan awal turut membuka satu lagi perkara yang sedang diberi perhatian. Sindiket berkenaan dipercayai mempunyai kaitan dengan kehilangan sebuah kenderaan pelbagai guna atau MPV milik sebuah syarikat pengurusan jenazah di kapal Klang yang dilaporkan berlaku baru-baru ini. Lebih mengejutkan, penahanan 3 warga Indonesia turut membawa kepada penemuan dakwaan mengenai pengurusan sebuah rumah penampungan yang dipercayai digunakan untuk menempatkan pendatang asing tanpa izin atau parti sebelum mereka dihantar pulang ke negara asal. Menurut siasatan awal, bayaran bagi urusan tersebut dipercayai mencecah antara RM5,000 hingga RM10,000 bagi setiap individu. Perkembangan ini menunjukkan kegiatan sindiket bukan sekadar tertumpu kepada urusan kenderaan, malah dipercayai mempunyai rangkaian aktiviti lain yang kini sedang disiasat oleh pihak berkuasa. Kesemua individu yang ditahan telah ditempatkan di depo imigresen bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Kes ini disiasat mengikut peruntukan undang-undang berkaitan termasuk Akta Imigresen 1959,63, Akta Pasport 1966, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 atau ATIP-SOM. JEM menegaskan bahawa tindakan penguatkuasaan akan terus diperkasakan melalui kerjasama dengan agensi berkaitan bagi mengesan dan membanteras rangkaian yang terlibat dalam kegiatan menyalahi undang-undang. Pendek kata, kalau komponen kenderaan pun mahu dileraikan tanpa izin, jangan terkejut kalau akhirnya pihak berkuasa pula yang meleraikan seluruh rancangan sindiket. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.